Kalau kita bercakap tentang tentera paling kuat di dunia, ramai akan terus fikir Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya, kekuatan tentera bukan sekadar berapa banyak jet atau peluru berpandu. Ia melibatkan teknologi, latihan, kerjasama antarabangsa dan kekuatan moral. Mari kita tengok satu persatu negara yang dianggap memiliki antara ketenteraan paling digeruni di dunia. Kita mula dengan Amerika Syarikat. Amerika masih kekal nombor 1 dalam hampir semua aspek ketenteraan. Mereka mempunyai bajet ketenteraan terbesar dunia, lebih $800 bilion Amerika Syarikat setahun. Mereka memiliki lebih 11 kapal pengangkut pesawat, sedangkan kebanyakan negara lain hanya ada satu atau tiada langsung. Tentera udara mereka ada ratusan jet tempur seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning yang sangat sukar dikesan radar. Selain itu, Amerika juga memiliki lebih 5,000 senjata nuklear dan jaringan pangkalan tentera di seluruh dunia dari Jepun, Korea Selatan hingga ke Jerman dan Timur Tengah. Bila ada krisis, tentera Amerika boleh bertindak dalam masa beberapa jam sahaja. Kedua, kita lihat Rusia. Negara ini mungkin mengalami tekanan ekonomi, tetapi kekuatan tenteranya masih ditakuti. Mereka memiliki sistem pertahanan udara tercanggih seperti S-400 dan S-500 yang mampu menembak jatuh jet tempur dari jauh. Rusia juga mempunyai senjata nuklear paling banyak di dunia, lebih 6,000 kepala peluru nuklear. Rusia dikenali dengan kekuatan darat. Mereka ada beribu kereta kebal seperti T-90 dan T-14 armata dan pengalaman dalam konflik sebenar di Syria dan Ukraine membuatkan mereka sentiasa bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan. Ketiga, China. Kuasa besar yang semakin bangkit ini kini mempunyai lebih 2 juta anggota tentera aktif, paling ramai di dunia. Mereka bukan sahaja memperbanyakkan bilangan, tapi juga sedang mengejar dari segi teknologi. China membangunkan jet pejuang J-20, sistem peluru berpandu hipersonik dan kapal induk buatan sendiri. China juga mempunyai kekuatan dalam peperangan siber dan teknologi ruang angkasa, termasuk sistem satelit ketenteraan sendiri. Dalam masa beberapa tahun, China mungkin akan mencabar dominasi Amerika di Asia Pasifik. Keempat, Israel. Negara kecil ini sangat luar biasa. Penduduknya tak sampai 10 juta, tapi hampir semua warga negara menjalani latihan tentera. Israel mempunyai sistem pertahanan Iron Dome yang terbukti berkesan menembak jatuh roket musuh dengan ketepatan tinggi. Unit risikan mereka seperti Mossad dan unit 8,200 sangat digeruni di seluruh dunia. Israel dipercayai juga memiliki senjata nuklear, walaupun tidak pernah mengaku secara rasmi. Kelima, India. Sebagai negara dengan penduduk kedua terbanyak di dunia, India juga mempunyai lebih 1.4 juta askar aktif. India memiliki senjata nuklear, peluru berpandu jarak jauh seperti Agni dan Prithvi, dan kini giat membina kapal selam nuklear serta pesawat tempur generasi baru. India kini fokus kepada membangunkan industri pertahanan sendiri. Dengan projek Make in India, mereka mahu jadi kuasa besar yang berdikari dalam pertahanan. Keenam, United Kingdom dan Perancis. Dua kuasa Eropah ini walaupun tidak sebesar dahulu, tetapi masih sangat berpengaruh. Mereka mempunyai senjata nuklear, pasukan khas seperti SAF UK dan GIN Perancis, serta kapal perang dan pengangkut pesawat sendiri. Kedua-dua negara ini juga aktif dalam NATO dan misi antarabangsa seperti di Afrika, Timur Tengah dan Eropah Timur. Ketujuh, Korea Utara. Mungkin ramai anggap negara ini kecil dan mundur, tetapi dari segi ketenteraan, Korea Utara sangat agresif dan tidak boleh dipandang ringan. Mereka mempunyai lebih 1 juta askar aktif dan banyak kali menguji peluru berpandu balistik yang mampu sampai ke Amerika Syarikat. Mereka juga dipercayai memiliki senjata nuklear dan tidak teragak-agak menggunakannya jika terdesak. Kim Jong-un menggunakan kekuatan tentera ini untuk dapatkan pengaruh dalam rundingan antarabangsa. Namun kekuatan tentera bukan sekadar pada bilangan dan senjata. Kita kena faham faktor teknologi, pengalaman peperangan, kerjasama dengan negara sekutu dan juga kekuatan ekonomi semua memainkan peranan penting. China bukan sekadar ada ramai tentera, lebih 2 juta askar aktif,
tapi dia juga melabur besar dalam teknologi perang generasi baru. Mereka ada jet pejuang buatan sendiri macam J-20, kapal induk yang dibina dari bawah, dan sistem peluru berpandu hipersonik yang boleh ancam mana-mana negara dalam beberapa minit saja. China juga ada tentera saber yang sangat aktif. Kalau ada perang moden, serangan bukan saja berlaku atas darat dan udara, tapi juga melalui internet, dan China antara negara paling bersedia dalam bab ni. Israel walaupun kecil dan penduduk tak sampai 10 juta, tapi antara tentera paling digeruni di dunia. Mereka ada sistem pertahanan udara tercanggih dunia, Iron Dome, yang boleh tembak jatuh roket dari langit dalam masa beberapa saat. Israel juga ada latihan ketenteraan yang sangat ketat. Hampir semua rakyat lelaki dan perempuan perlu jalani latihan tentera. Mereka ada unit, 8,200 unit, risikan saber yang setanding dengan di Amerika. Dan jangan lupa Israel dipercayai ada senjata nuklear, walaupun tak pernah mengaku secara rasmi. Ini menjadikan mereka antara kuasa yang tak boleh dipandang rendah. India juga tersenarai dalam top 5 kuasa tentera dunia, dengan lebih 1.4 juta askar aktif dan industri pertahanan yang semakin membangun. India juga ada senjata nuklear dan sistem peluru berpandu jarak jauh. India kini banyak fokus pada teknologi drone, kapal selam nuklear dan juga pertahanan siber. Tambahan pula, lokasi India yang strategik menjadikan mereka penting di mata kuasa dunia, terutamanya bila berlaku konflik di Asia. Walaupun bukan lagi empayar besar macam zaman dulu, United Kingdom dan Perancis masih ada tentera yang sangat berpengaruh. Mereka ada senjata nuklear, kapal pengangkut pesawat, dan unit khas macam SOF UK dan GIGN Perancis yang sangat ditakuti. Mereka juga aktif dalam NATO dan banyak terlibat dalam misi antarabangsa. Korea Utara pula mungkin miskin dari segi ekonomi, tapi tentera mereka sangat besar, lebih 1 juta tentera aktif. Negara ni banyak fokus pada pembangunan senjata nuklear dan peluru berpandu balistik. Pemimpin mereka, Kim Jong-un, sering mengancam dunia dengan ujian nuklear dan peluru berpandu yang boleh sampai ke Amerika Syarikat, walaupun senjata mereka belum sekuat Amerika atau Rusia. Sifat mereka yang agresif buat ramai negara berjaga-jaga. Kalau kita nilai dari segi jumlah askar, China dan India paling ramai. Kalau dari segi teknologi dan senjata nuklear, Amerika dan Rusia mendahului. Kalau dari segi ketegasan dan kecukupan risikan, Israel dan tak boleh disangkal. Dan kalau dari segi ancaman luar jangka, Korea Utara adalah wildcard. Tapi hakikatnya dunia moden tak semestinya perlukan perang fizikal. Kuasa hari ini juga datang dari ekonomi digital, risikan maklumat dan pengaruh diplomatik global. Dan inilah realitinya, kuasa tentera bukan hanya siapa yang ada paling banyak bom, tapi siapa yang paling bijak menggunakannya.